Pemandu truk pikap yang terlibat dalam kejadian kemalangan maut mengorbankan 3 mangsa termasuk seorang doktor dan pegawai Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN didakwa di Mahkamah Magistrate Pekan Pahang hari ini. Tertuduh Syed Muhammad Izzat Aiman Syed Ahmad, 31 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Melody Won Zemun. Menurut kertas pertuduhan, tertuduh yang memandu sebuah truk pikap jenis Isuzu D-Max kira-kira pukul 5.30 petang pada 19 Jun lalu di kilometer 67 Jalan Kuantan Segamat didakwa memandu dengan melulu sehingga menyebabkan kematian Muhammad Zekri Zuhairi Muhammad Atan, 33 tahun, Dia Sofia Muhammad Zekri Zuhairi, 2 tahun dan Azharuddin Muhammad Ali, 46 tahun. Tertuduh didakwa di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 yang jika sabit kesalahan boleh dihukum penjara tidak lebih 10 tahun dan denda tidak lebih daripada RM50,000. Mahkamah menetapkan 18 September depan bagi sebutan semula kes termasuk serahan dokumen.